Assalamualaikum. Dalam video ini, saya akan menerangkan cerita asal Mahsuri dan bagaimana saya olahnya menjadi versi saya sendiri dengan penamat yang lebih positif. Saya juga akan jelaskan bagaimana struktur naratif 5 digunakan untuk membentuk semula perjalanan cerita ini. Cerita asal Mahsuri mengisahkan seorang wanita cantik dari Langkawi yang menjadi mangsa fitnah ketika suaminya Wanderus pergi berperang. Dia dituduh mempunyai hubungan dengan seorang pemuda asing, Tiraman, walaupun tidak bersalah. Penduduk kampung mempercayai gosip itu dan menjatuhkan hukuman mati. Ketika dihukum, darah putih mengalir daripada tubuhnya, membuktikan dia suci. Tetapi, segalanya sudah terlambat. Cerita asal berakhir dengan sepahal terhadap Langkawi selama 7 keturunan. Bagi kepada peralihan kepada versi saya, dalam versi saya mengekalkan unsur penting seperti fitnah, tekanan masyarakat dan bukti darah putih. Tetapi saya olah semula cerita saya supaya ia berakhir dengan pemulihan dan perubahan, bukan kematian. Saya menggunakan pengolahan mengikut struktur 5 act. Act yang pertama iaitu exposition. Saya kekalkan watak Mahsuri sebagai wanita baik yang disenangi penduduk, tetapi kecantikannya menimbulkan rasa cemburu. Kehadiran drama menjadi titik mula salah faham dan konflik. Act yang kedua iaitu rising action. Fitnah bermula sebagai gosip kecil lalu berkembang menjadi tuduhan besar. Penduduk kampung mula menjauhkan diri dan melihat Mahsuri sebagai pesalah walaupun tiada bukti. Bahagian ini menunjukkan bagaimana masyarakat boleh terpengaruh oleh emosi. Yang ketiga iaitu climax. Hujan darah putih menjadi detik penting dalam versi saya. Darah putih membuktikan Mahsuri tidak bersalah. Pada masa yang sama, Wanderus pulang dengan bukti rasmi bahawa hubungan Mahsuri dengan Daraman tu tak pernah melampaui batas. Ini jadi titik perubahan daripada fitnah kepada kebenaran. Yang keempat iaitu folly action. Penduduk kampung menyesal apabila mengetahui fitnah itu berpunca daripada cemburu, termasuk pengakuan Ipani sendiri. Namun, nama Mahsuri dipulihkan dan masyarakat mula sedar tentang bahaya meledai tanpa bukti. Yang kelima iaitu resolution. Perbezaan utama versi saya ialah Mahsuri ni dia tak mati. Dia diberi peluang untuk pulih dan meneruskan hidup bersama Wanderus. Kampung memperkenalkan peraturan baru supaya fitnah tidak berulang. Mahsuri ni dijadi simbol kekuatan dan pengajaran kepada masyarakat. Kesimpulannya, struktur 5 act ni membantu saya mengekalkan elemen penting cerita asal sambil menyusun semula konflik, kemuncak dan penyelesaian dengan lebih jelas. Melalui olahan ini, cerita Mahsuri bukan lagi tragedi tetapi kisah tentang kebenaran, pemulihan dan harapan.